Yang ni seorang lagi, gaji baru 2,000, yang kau gatai-gatai pergi apply hibah takaful sampai sejuta tu dah kenapa? Ha? Ni mesti ejen takaful kata kan, okey ambil hibah ni 1 juta, 2 juta, itu bagus, nanti dapat bahagiakan anak isteri kalau kita meninggal. Siapa aja? Gaji baru 2,000, jangan gatai-gatai nak ambil hibah sampai 1 juta. Sebab tu dah terlebih daripada kemampuan. Okey, so kalau gaji kita kecil, ataupun mungkin sebenarnya kita tak perlu sampai 1 juta pun. Kadang-kadang mungkin cukup sekadar 500,000 ataupun mungkin kurang lagi. Tak apa, tak ada masalah. Yang penting kita boleh bayar sampai habis tempoh dia nanti. Sebab hibah takaful ni bukan bayar 2-3 bulan je. Kita nak bayar sampai umur tu, sampai umur 70 tahun. Betul tak? Yang kau pergi ambil sampai 1 juta, lepas tu bayar 2-3 tahun, lepas tu kau dah tak bayar, tak guna juga 1 juta kau tu. Betul tak? Kau nak tak kalau aku cakap, ada plan hibah takaful, bayar dia cuma 15 tahun je. Tapi cover sampai umur 60-70 tahun. Nak dalam murah weh, dia serendah RM65 saja. Bayar selama 15 tahun saja dapat coverage RM250,000. Kalau ada yang serius nak, sebab promo ini hanya terhad bulan ini sahaja. Habis bulan ni dah tak ada, so jangan minta dah. Okey, benda ni rare, jangan berlaku. Company takaful pun ramai yang tak berani buat benda ni. Promo ni hanya berlangsung sampai hujung bulan ni saja. Jadi kalau anda sempat, anda boleh grab. Kalau dah tak sempat, saya minta maaf. Hubungi saya sekarang, saya bantu korang apply hibah takaful. Simple, RM250,000 saja. Hubungi saya sekarang, saya bantu anda, okey?